Ramai ibu bapa sangka simpanan pendidikan mesti dalam bentuk duit, tapi hakikatnya duit nilainya makin menyusut setiap tahun. Emas pula makin lama makin mahal. Sebab tu ramai ibu bapa sekarang buka akaun Mas Gap Junior untuk anak-anak mereka, di mana seawal usia bayi mereka dah start simpan 1 gram emas pertama. Kalau ibu bapa itu konsisten 1 gram 1 bulan, bila anak capai umur 18 tahun akan ada 216 gram emas yang cukup jadi tabung pendidikan yang kukuh, bebas daripada inflasi, dan harganya naik secara purata 10% setahun. Yang menariknya, akaun Gap Junior ni atas nama anak sendiri, tapi ibu bapa yang uruskan. Ia bukan sekadar simpanan, tapi satu cara ajar anak kita disiplin menyimpan sejak kecil. Kalau kita boleh belikan mainan ratusan ringgit, kenapa tidak mulakan 1 gram emas untuk masa depan anak hari ini? Mulakan dari kecil biar mereka besar dengan kekayaan yang sebenar, gram demi gram emas. Bagi ibu bapa yang nak saya bantu buka akaun emas untuk anak, boleh klik link di bio ataupun rujuk pin video yang saya sediakan. Saya bantu sebaiknya.